5 game terbaru dalam Roblox yang korang wajib cuba. Yang pertama, ada game yang berunsur seram iaitu The Unknown Hallways. Game ini penuh dengan misteri, puzzle dan hantu yang menunggu di setiap sudut. Bagi korang yang suka game seram dan nak uji kekuatan mental korang, game ni sangat-sangatlah sesuai. Yang kedua, Hell's OB, juga antara game yang baru dalam Roblox. Kalau korang suka game yang mencabar, korang patut cuba game ni. Dalam dia penuh dengan lava, trap dan juga cabaran yang buatkan korang rasa menyirap dan koyak. Kalau korang kental, Korang nak promote produk dan servis korang? Rojin je. korang boleh cuba. Korang akan berlari dari lava dan selamatkan diri. Confirm takkan boring game ni. Tapi sebelum tu, phone korang mesti panas bila main game lama-lama kan? Phone cooler ni akan pastikan phone korang sejuk dan tak lagging. Phone cooler ni bukan je smart, tapi juga praktikal untuk main game dengan lebih selesa. Kalau nak, tekan je beg kuning kat bawah tu. Terusnya, Mind Eye. Game action adventure ni dengan cerita yang sangat-sangat menarik. Korang akan masuk dalam dunia Ragnarok dan ikut cerita Jacob Diaz. Dia seorang bekas askar yang terlibat dalam implant neural mystery. Kalau korang suka game dengan jalan cerita ni, Mind Eye ni memang buatkan korang rasa teruja. Jangan lupa cuba juga Dress to Impress, game fashion show yang terbaru dalam Roblox. Di sini korang boleh desain pakaian dan bersaing dengan pemain lain untuk lihat siapa yang paling bergaya. Sesuai sangat untuk korang yang sukakan fashion dan juga permainan kreatif. Dan game yang kelima ialah, so, korang dah tahu game apa nak cuba. Tapi, jangan lupa pastikan phone korang tak panas tau. Gunakan phone cooler supaya main game lebih lancar tanpa gangguan. Tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.